Korang ni, apa lagi yang korang tak puas hati dengan PMX ni? Ha? Orang menuduh PMX banduan. PMX memang banduan, tapi kau faham apa banduan yang dimasukkan yang PMX ni? Kau faham ke tak faham? Kau tengok ni. Adalah dengan ini memerintahkan supaya Datuk Seri Anwar binti Ibrahim diberi pengampunan sepenuhnya dan dianggap sebagai seorang yang tidak pernah melakukan apa-apa kesalahan serta diberi pembebasan serta Allahu Akbar. Kau dah tengok belum video tu? Kau faham ke tak faham? Itu yang kau tengok tu yang bagi pencerahan tu, kedek polis ke, kedek bomber ke? Kedek lah. Kau faham ke tak faham? Ini YDPA tau, keputusan YDPA. YDPA tu kan dia bodoh bila buat keputusan. Kau kena faham tu semua. Dan bila kau dah faham, kau masih lagi nak buat fitnah. Kau tahu hukum fitnah tu apa? Khuzuf, tak cukup saksi 4 orang dan dia tak buat pengakuan. Maksudnya korang semua berada dalam posisi khuzuf.